Saya Nur Aidil binti Kasim, arwah suami Soeb bin Abdul Samad. Saya dah duduk dekat sini selama 33 tahun. Duduk Taman Pelangi, Sikamat. Pergi ke pejabat dia, pejabat veteran. Lepas tu saya mohonlah pasal anak ni. Dia datang tengok, tu pengarah dia datang. Tu dia ambil gambar apa yang rosak tu, dia ambil lah. Lepas tu dia ni lah. Dia datang tu, lepas tu 2 minggu dia suruh tunggu. Nanti dia bagi tahu balik. 2 minggu bagi tahu lulus. Lepas tu dia datang buat lah. Kebaikan dia buat dalam 5 hari ke? 5 hari. 5 hari dia siap lah. Tingkap 2 tingkap atas, belah atas lah. Atas dia punya ceiling semua dah habis roboh lah gitu. Semua dia buat lain. Atap atas kayu-kayu anai-anai tu semua dia tukar lah. Tingkap dia pun hari tu dah teruk dah kan, dia tukar. Yalah, alhamdulillah lah kan, kita pun dah lega lah, tidak tengok rumah pun macam tu kan. Tengok pun tak tahulah nak buat macam mana kan. Dia nak buat, alhamdulillah lah. Memang terima kasih banyak lah dengan dia orang. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pertahanan dan JEF Negeri Sembilan kerana membaik pulih ke rumah saya ni. Saya mendiami rumah ni dengan lebih selesa.